Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masak sambal ayam ya. Selamat mencuba. Ni ada ayam digaul kunyit dan sedikit garam ya. Digoreng separuh masak je. Ni bahan yang sudah siap dikisar ya. 3 biji bawang putih, setengah inci halia, bawang besar 2 biji. Ni bawang besar ni 1 biji untuk tumis ya, dengan serai yang dah diketuk. Kalau yang suka cili potong letaklah. Ada 5 sudu makan cili kisar ya, sudu makan penuh ya. Cili opah ni tak pedas sangat. Ada sos cili nanti kita letak ya. Mana cili kisar yang pedas tu letak sedikit saja. Lebihkan bawang besarnya. Jom kita goreng ayam. Separuh masak je ya. Okey, bolehlah diangkat ya. Goreng sampai habis yang lain. Tumis bawang besar tadi dengan serai. Lepas tu masukkan bahan yang dikisar tadi tu ya. Bawang besar, bawang putih halia. Masukkan pula cili kisar tu. Sedikit air lebih cili tadi tu. Biarkan cili tu mendidih ya. Dan pecah minyak ya. Kalau dah nampak kering sedikit tu, pecah minyak dah ya. Dah masak ya semua. Masukkan sos cili tu. Agak-agak opah letak dalam 3 sudu makan ya. Serbuk perasa dan garam ya. Nanti boleh dirasa apa yang rasa kurang. Cili potong tu tak kira lah, cili merah pun boleh. Letak air untuk sedikit kuah ya. Masukkan ayam tu. Tunggu mendidih ya, biar ayam yang goreng separuh masak tadi tu masak betul-betul ya. Kalau nak goreng ayam tu sampai masak pun okey je. Tapi opah tak suka goreng sampai masak sebab dia jadi keras. Kalau separuh masak tu dia lembut sikit. Bolehlah dirasa ya. Opah letak gula sedikit. Dan tambah garam sedikit ya. Biarkan dia kering sedikit ya. Tapi jangan kering sangat ya. Agak-agak lah masing-masing lah. Nak kering macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.